Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembentuk jiwa dan penyuluh masa depan. Pada hari ini, kita raikan lisan mulia dan jasanya kekal terpahat dalam ingatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zui. Saya Juliana. Melaporkan untuk Islami TV. Pada hari Jumaat ini, Sekolah Menengah Agama Haji Mamat Yatim mengadakan sambutan Hari Guru tahun 2026. Sambutan ini diadakan bagi menghargai jasa dan pengorbanan para guru dalam mendidik anak bangsa. Sambutan Hari Guru 2026 dimulakan seawal jam 9 pagi apabila para pelajar dan guru berkumpul di Dewan Terbuka. Acara rasmi berlangsung dengan alu-aluan juruacara, nyanyian lagu negaraku, ucapan wakil pelajar selaku Ketua Umum, bacaan perutusan Menteri Pendidikan, ucapan pengetua serta nyanyian lagu Guru Malaysia. Mendukung terus cita-cita kami kepada seripadukan, kami tumpahkan setia rukun negara kita, panduan hidup kami semua. Sudah terang lagi bersuluh, sambutan ini bukan sahaja memeriahkan suasana sekolah, malah menjadi lambang penghargaan yang tulus kepada para pendidik. Jelaslah bahawa sambutan Hari Guru 2026 di Semami berlangsung dengan penuh kesalia meriah dengan kebahagiaan untuk semua warga sekolah. Semoga sambutan ini terus menyemangatkan rasa hormat dan kasih kepada Nisa yang bergelar guru. Sekian daripada kami, saya Zui, Saya Juliana, terkait informasi di Islami TV.